Okey, kenapa Samsul letak jawatan? Apabila Albert kantoikan dialah yang menyusun dan mengatur, memerangkap orang Sabah ni untuk dipegang. Dia yang Samsul yang suruh rakam video Adun Sabah tu. Yang mana itulah. 14 campur dengan speaker tu yang ada rakaman, semuanya diminta ataupun disuruh buat oleh Samsul. Jadi benda ni kantoi. Bila benda ni kantoi, akhirnya GRS akan mati. Orang GRS pun akan marah dan orang takkan undi GRS dan GRS takkan undi PH. Faham tak? Dan ini kau cara gangster ni kan, kau pergi rakam orang kan, gambar bogel, kau pergi tangkap gambar bogel orang, kau ugut. Dia seolah-olah macam tu. Jadi ini ugutan, memang blackmail. Merasalah pemerasan. Dan itulah kan, itu dia boleh pegang Star, dia boleh pegang GRS, dan GRS nak bertanding mesti minta restu PH. Okey. Sama juga dengan UMNO. Satu kes-kes yang lain ni, kes Bu Mukhtar dalam mahkamah yang tadi terang-terang rasuah telah diinstitusikan kan, dan hanya Bu Mukhtar tak takut ke kan? Ini cerita dia ugut, tangkap gambar bogel, aku release, kau ikut cakap aku, macam ni jadi oleh kerana itu orang-orang yang bermasalah ini, sama ada daripada GRS, daripada BN yang menjadi termasuk juga Star dan PBS yang dipegang oleh Anwar ni, undi, jangan buang undi. Undi GRS dapat Anwar Ibrahim, undi UMNO dapat Anwar Ibrahim. Orang fikir Bung tak jadi menteri, takkan jadi. Semua ini Anwar telah susun, anak Musa Aman akan jadi ketua menteri, dan semua orang akan akur dan ikut. Sabah akan lebih zaman gelap dan hancur dia. Cukup saya sebut tadi arahan daripada Syamsul Iskandar. Adakah itu juga bermaksud arahan daripada PIMAX? Kalau ikutkan video kedua yang melibatkan ada seorang pegawai Samsul, kaki tangan Samsul, perempuan itu, menyatakan dengan jelas, memang Anwar yang suruh. Dia nak defend Samsul dengan dia kata, no, memang Anwar yang suruh. Diulang-ulang beberapa kali, maknanya dia akhirnya untuk menyelamatkan Anwar, Samsul kena letak jawatan dulu. Dan ini semua wayang sementara 2-3 hari nak pilihan raya ni. Lepas tu Samsul dapatlah senator ke, dapatlah JLC ke, dapatlah mana ke kan. Orang rakyat jangan kena tipu. Now masanya untuk menolak parti-parti yang kena mengena dengan mereka ni. Komen cukup bat bila SPRM kata ia adalah tomahan kepada Syamsul Iskandar. Dia macam ni, SPRM ni pelacur. Azam Baki ni pelacur kepada rejim di mana dia akan macam mana pun kau nak. Kalau orang lain kena, ini tuduhan, tuduhan, bukti. Tapi bila ini tohmahan, how you clarify the tohmahan? Engkau tak siasat lagi pun kan. Last tentang report polis yang dibuat oleh Syamsul Iskandar tadi di Gom-Gom, jadi di Gom-Gom mengatakan bahawa Albert cuba merosak reputasi dia. Komen cukup baik. Soal dia ialah tak ada orang sebenarnya cuba merosakkan reputasi dia ni. Persoalan dia ialah reputasi dia memang dah rosak. Reputasi dia memang dah tak ada, memang dah rosak. Dan kita ucap terima kasih Albert ni, bagi saya ialah dia adalah kapitalis kecil yang cuba mencari ruang semua kan. Dan dia melihat dengan Samsul dan Anwar mungkin ada ruang, dia ikut, tapi akhirnya dia kena kencing juga. Dan itulah dia bukan suci lah, tapi kerana dia kita banyak lagi benda bodoh kan. Dia Albert ni kalau dia dapat itu dia pun senyap. Dia pun senyap. Tapi akhirnya bila dia kena scam kan, dia bersuara, dia mendedahkan semua. Tapi the keyword ini apa? Anwar menggunakan cara taktik jahat untuk memegang parti-parti politik Sabah. Cerubat last. Cerubat terkejut tak
Anwar Ibrahim PMX menggunakan modus operandi sebegini. Licik dan berkesan barangkali. Dan tambah lagi satu. Memandangkan sebagai seorang bekas Kupai. Bekas Chief Kupai. Yang dahulu mendengar Anwar kata ketelusan dan sebagainya kan. Tata kelola and what not dah. Pertama sekali saya tak terkejut sangat sebab ketika dia sebut dia telus tu pun tak berapa telus. Pada ketika itu pun ada banyak perkara kan. Tapi yang saya nak sebut ialah saya tidak terkejut dalam konteks yang ini. Semua orang kena sangat hati-hati. Anwar ni sangat licik. Anwar ni ini taktik kecil saja. Anwar akan menggunakan banyak lagi. Dia ni memang matlamat menghalalkan cara. Semua benda jadi halal asal matlamat untuk diri dia.